Noh pegang tangan Ani kuat-kuat. Malam ni je kita pi. Jangan bagi tahu Noh. Bisik Noh. Angin malam sunyi. Motor Noh berhenti di depan rumah Ustaz di kampung yang lampunya malap. Ani makin pucat. Nafasnya pendek. Ustaz buka pintu perlahan. Kamu datang sebab sakit yang lama. Tapi doktor kata tiada apa. Noh dan Ani saling pandang, meremang. Ustaz minta Ani duduk. Bacaan ayat bergema dalam bilik kecil itu. Tiba-tiba Ani terbatuk kuat. Kahak, kahak. Setitik darah jatuh ke lantai. Noh terundur. Tangannya menggigil. Ustaz berhenti membaca. Wajahnya berubah serius. Ini bukan sakit biasa. Ada orang hantar benda. Ani menangis. Siapa Ustaz? Siapa sanggup buat aku macam ni? Ustaz pejam mata seketika. Ada orang rapat. Sangat rapat. Orang yang selalu ada. Tapi hatinya busuk. Malam itu mereka pulang tanpa suara. Jam hampir 9:47 malam. Telefon Noh berbunyi. Mesej dari Noh. Kamu di mana dengan Ani? Jangan campur hal orang. Noh terasa sejuk sampai ke tulang. Dia tak pernah bagi tahu Noh mereka keluar. Keesokan harinya, Noh datang lagi ke rumah Ani. Di bawah bantal Ani, ada segumpal kain hitam berbau hanya diikat rambut panjang. Ani menjerit. Noh terduduk lemah. Pintu bilik perlahan terbuka. Noh berdiri di situ. Senyum nipis. Aku dah cakap, jangan masuk campur. Lampu berkelip. Bau hanya makin kuat. Dan saat itu, Noh sedar, duri yang menikam Ani selama ini bukan orang jauh, tapi sahabat yang dipanggil adik sendiri.